Hai guys. Mana aku balik daripada Beans tu kan, dan sangat-sangat jam untuk balik ke rumah aku. Tengah sangkut dekat Duke ni. So apa kata kita buat vlogging kan. Satu isu yang ramai orang tak sedar sebenarnya kan, yang banyak influencer ataupun foodie especially lalui lah, orang nak review yang free kan. Dia kata okay, jadi hi, apa khabar, sihat, bla bla bla, kita jual ni, nak boleh tak review untuk kita, kita bagilah makan free. Sebenarnya tak salah daripada segi orang yang buat bisnes dan orang yang pernah buat bisnes macam aku dulu. Tapi kena faham, kita free tak bayar bil tau. Free tak bayar bil. Aku tak boleh cakap Maxis, bulan ni saya reviewkan awak punya telefon line lah, bagi free boleh tak? Netflix tak boleh, kita kena bayar. So as a full time content creator macam aku, walaupun full time content creator yang bertatih, memanglah kita nak portfolio, kita nak job nampak macam kita dah buat banyak job, banyak jenis makanan, banyak konten berlainan. Tapi kalau semua nak free macam mana bro? Susah tau nak cakap. Kan baru ni ada orang DM, hai, macam boleh tahu tak prosedur macam mana nak DM. So kita excited macam best ni ada orang nak review kan, mungkin ada chances dapat close job, dapat review, dapat konten baru, dapatlah payment sikit. Saya tak ada budget untuk bayar review. So kau nak review tapi kau tak ada budget untuk bayar review. So honestly aku macam jam, macam mana nak jawab kan. Kita tak nak jadi rude, kita bukannya berjuta follow. Kalau berjuta follow pun tak naklah jadi orang yang rude, orang yang sombong. Kita kan boleh nak tolong orang, tapi bila dia cakap macam tu kan, aduh kan, kita nak respon macam mana? Kat bro, kedai dia dekat 30-40 km jauh. 30 km pergi, 30 km balik. Dengan trafik kat KL kat Selangor ni, agak-agak berapa lama? Sejam pergi, sejam balik, 2 jam dah. Kalau kafe, restoran, kena shoot sana at least sejam, 2 jam. Berapa jam dah? So you expect me untuk makan satu pinggan, 2 pinggan tu nak datang jauh-jauh macam tu, tak boleh lah. So aku tak tahu nak jawab apa tau. Aku tak tahu nak jawab apa. Lepas tu dah lah aku tanya cousin aku, apa nak cakap macam ni nak jawab apa? Dia cakap lah, saya pun tak ada budget nak buat review free. Saya dah job banyak, saya boleh je buat few free tolong-tolong kan. Saya pun tak ada budget nak buat free. So dia ni tough untuk orang kan. Tak kisahlah orang dah lama ke baru, tapi untuk for me rasa macam benda ni tough. Semua orang nak free review, padahal kita charge bukan mahal pun. Aku charge bukan ribu-ribu, charge berapa ratus je charge. Itu pun ada buat promo kan, buat promo sikit. Tapi tak adalah selalu promo kan. Kalau nak buat free, baik aku pergi dekat makcik nasi lemak bawah rumah aku, yang mana aku suka makan nasi lemak dia, dan dia memang bisnes dia tak adalah power sangat kan. Baik aku tolong dia kan, benda yang aku memang suka makan, benda yang aku selalu support. Dah aku rasa macam best lah kalau tengok makcik ni berkembang bisnes dia. Alhamdulillah ada je yang tengok mana-mana tempat nasi lemak, nasi campur, belum lagi banyak nasi lemak atau bisnes-bisnes kecil kan, yang mana makanan dia sedap dan kita rasa macam kita rasa terpanggil nak tolong dia kan, nak support dia. Tak bayar pun tak apa, baik aku support orang macam ni. Kau approach aku, lepas tu kau nak free, banyak gila, berpuluh-puluh. Ni baru level aku. Kalau level tinggi-tinggi lagilah banyak kan. Mungkin orang tak baca pun. Bisnes ni kita nak kan, kalau kita dapat review yang free, jackpot lah. Betul lah. Satu konten 60 saat, tahu tak berapa banyak effort yang kita kena letak kan. Jadi kena rekod. Kalau rekod dalam kereta mungkin tak adalah lama sangat, mungkinlah setengah jam, maksimum 40 minit. Tengok pada makanan apa, banyak mana jenis makanan tu, kek ke, biskut ke, brownies ke. Kalau pergi itu mungkin tak lama sangat. Tapi kalau macam pergi kafe, journey nak pergi kafe tu, kafe pula jauh-jauh biasanya kan, 30 km pergi dah sejam, balik dah sejam, shoot sana sejam hingga 2 jam. Sebab tak semua kafe ni sama keadaan dia. Kadang-kadang bila kita sampai baru nak masak, dia masak pula, dia masak satu benda, lepas tu tunggu lagi satu benda. So by the time nak tunggu meja tu full, dah sejam dah. Makan tu pun dah sejuk dah. Sebab apa? Tunggu lama sangat kan. Ini bukan kita salahkan restoran tu, tapi I'm just sharing with you the process yang kita ambil untuk buat review. Kita shoot apa semua settle, nak balik minimum 2 jam. Kalau boleh buat sejam tu, sejam setengah tu kira laju lah. Fair restoran ni biasa akan ajak someone member ikut lah, sebab banyak makanan. Kalau seorang, alah nak try semua kan, kena ada someone yang untuk assist lah. Mungkin dia boleh tukar angle, ambil video, boleh double check apa semua, depan dia makan, depan kita makan. So kena panggil orang pula. Balik pula bila editing, edit satu video, walaupun video tu seminit. Sebab apa video jadi seminit? Sebab sekarang ni kita nak kurangkan. Orang kalau short form, orang tak suka review yang panjang-panjang. Orang nak cepat. Macam YouTube ni, orang lebih relax tengah lepak kat rumah, dalam kereta, tengah makan, tengok TV kan, sambil layan YouTube. Dia macam orang lebih relax. So konten tu boleh panjang sikit. Biasa pak macam tu je kan. So memang kita compress jadi seminit atau seminit setengah lah maksimum. Walaupun edit seminit setengah, tapi footage tu banyak.
Kita kena potong. So biasa editing minimum akan ambil dalam sejam setengah. Sejam setengah tu minimum. Kadang-kadang lebih sampai 2 jam pun pernah. Tiba-tiba tengah buat tu macam something wrong, atau ada footage tu tak boleh guna, tiba-tiba ada bunyi bising ke, ataupun ada corrupt ke apa-apa kan. So kadang-kadang benda tu drag jadi 2 jam 3 jam pun ada. Tu shoot. Yang kedua edit. Yang ketiga, bila kita nak post, kita bukan satu platform, banyak platform. Ada yang boleh masuk 4K, macam YouTube boleh upload 4K shots. TikTok tak boleh 4K, 1080p. Lepas tu Instagram pun 1080p juga. Lepas tu apa lagi? Threads, Facebook. Dia fikir kan, banyak kerja sebenarnya tau. Nampak benda tu simple kan. Memang struggle, bukan complain, bukan mengeluh. Tapi bila orang cakap free kan, orang rasa macam aduh, macam mana nak cakap kan, behind benda ni banyak benda sebenarnya nak buat. Konten 60 saat tu, dia banyak benda. Bukannya datang, makan, rekod, upload. Kalau macam tu senang kan. Video ni pun sebelum aku upload, aku kenalah potong-potong sikit. Ada silap, ada salah cakap, ada tersasul. Waktu makan kadang-kadang ada tercomot, kadang-kadang ada terbunyi. So aku haraplah orang business owner, terutamanya yang dalam F&B line ke, tak kisah line apa pun, nak approach tu boleh je. You nak minta diskaun, nak minta murah sikit, boleh. Aku ada hati perut juga. Tapi kalau you terus minta free kan, saya tak ada bajet lah. Awak tak ada bajet, awak masih buat apa? Shock lah. Kita pun tak nak lah come out as a rude person. Boleh kan? Jangan ignorant sangat lah. Benda ni kena tahulah. Effort tu banyak. So salute pada content creator kat luar sana. Tak kisah baru yang lama. Bila kita buat content baru, kita faham sebenarnya bukan senang jadi content creator ni. Tak kisahlah niche apa. Banyak cabaran bro, banyak cabaran. Okay, so itu je lah guys. Aku masih lagi sangkut. Kalau tak settle lagi, aku akan buat vlog baru lagi. Okay, bye.